Assalamualaikum guys. Bodoh betul Donald Trump. Kan dapat pemimpin Amerika yang bodoh. Tak ada fikir pasal orang luar kan. Tak fikir pasal apa dunia kan, ikut suka yang nak buat apa-apa tindakan kan. So selepas 30 tahun dalam bidang saham ni kan, Alpha tak pernah lah lalu kes tarif ni digunakan sebagai senjata untuk mengenakan negara-negara lain. Kan sebenarnya dalam agreement WTO tu kan, orang Amerika sendiri yang cipta, dia sendiri yang langgar pasal dia kalah dengan China kan. So sekarang ni dia nak kenakan tarif. And tarif ni adalah apa tuan-tuan? Last kali yang menyusahkan orang Amerika. Sebab import tarif tu akan dibendung, akan dibayar oleh pengimport Amerika, yang mana pasti akan pass pada consumer dia, pada rakyat Amerika lah. Kan tarif barang China sekarang kan 125%. And maknanya kenaikan harga barang tu 125% lah, barang-barang yang dah import dari China. Tu cerita dia. Dia nak bawa konon-kononnya untuk menjagalah kepentingan manufacturing dia orang kat sana kan. Masalah tuan-tuan kan, nak buat manufacturing kat negara Amerika tu punyalah mahal, 5 kali ganda lagi mahal daripada China. China ni dah kira macam penghilang yang terbesar sekali di dunia lah tuan-tuan. Sebab tu China dia tak peduli tentang benda-benda ni semua kan. Satu hari dia kata semua orang kena tarif kan, reciprocal tarif. Tiba-tiba je dia tukar pula. Malam tadi pukul 2 pagi dia tukar, dia kata tak jadi pula, pause selama 90 hari. Masalahnya tuan-tuan kan, besok lusa tak tahu apa jadi. Yang jadi masalah dia tuan-tuan kan, silap-silap kan dia buat kerja-kerja insider trading untuk mengkayakan diri dia dan kuncu-kuncu dia. Betul tak? Sekarang dah kena panggil lah kan, pasal benda ni boleh jadi insider trading. Hanya dengan satu tweet kan menyebabkan saham jatuh gila-gila. Dan hanya kerana satu tweet saham tu boleh naik gila-gila kan. Kadang-kadang Alpha tak faham lah. Betul, rakyat Amerika ni pun ramai juga yang tak pandai. Kenapa tak pandai? Pasal apa? Adakah diingatkan tarif tu akan dibayarkan oleh negara pengeksport? Mana ada tuan-tuan kan? Yang akan bayar adalah pengimport Amerika tu, yang mana akan pasti pas dia punya cukai tu kepada rakyat Amerika, yang akan menyebabkan inflasi di dalam negara diorang. Semalam tengok kan treasury tu Jepun jual banyak-banyak kan, China jual banyak-banyak, baru dia menggelabah, baru dia tarik balik, baru dia pause selama 90 hari. Masalahnya tuan-tuan kan, kita pun tak tahu ya ke 90 hari atau tidak. Entah besok dia bertukar pula lain, ke bawah balik market. Itulah. So apa-apa pun tuan-tuan, kalau kata market kat 1370 tu goodbye lah. Sebab itu adalah support yang bagus. And itu saja. Bye.